Rafael, masuk Rafael. Yasin Mini Zoo lagi 2 hari akan dibuka. Yang ini kamilah orang pertama yang datang melawat dekat sini. Yang ini ada aktiviti untuk anak-anak memasak. Tengok ikan pun ada, nak tangkap ikan dekat sini pun ada. Tengok itik ni. Hei, terkedek-kedek dia jalan. Tengok. Memang ada burung merpati, ada burung merak. Ada boleh bagi kambing makan. Ini dia punya. Banyaklah ada rusa. Ni anak lembu pun ada tau. Ini itik. Pelbagai jenis itik. Ada hangsa. Kat sini pun boleh bagi ikan makan. Ni tempat nak bermanja-manja dengan binatang. Akan ada binatang dekat situ. Boleh bermain. Kambing dia pun comel-comel lah. Yang ini kita boleh bagi makan dekat binatang. Ni ada musang. Rakun pun ada. Yang ini pun ada lubang dia. Kita boleh bagi makan. Ni ada ostrich. Hujung minggu ni dah boleh bawa anak-anak pergi Mini Zoo Jasin. Okey, bye.